Buat bila? 3/4 malam. Makna dalam pukul 4:30, pukul 5 tu cantik lah kalau subuh sekarang ni. Kita bentang sejadah dalam bilik anak dia tu. Allah. Lepas tu doa, Ya Allah, Kau jadikanlah anak-anakku ini, Ya Allah. Ramai betul anak dah keliling. Mudah-mudahan anak-anakku jadi anak yang soleh-solehah, Ya Allah. Jadikanlah mereka anak yang baik, yang dengar kata, Ya Allah. Contohlah doa. Lepas makan. Kemudian kedua, satu cara lagi kita boleh buat adalah kita kita pergi ke anak kita yang tengah tidur tu, spesifik anak tu kan. Kita pergi dekat muka dia tu, dekat ubun-ubun dia tu. Pertama, kita selawat 3 kali. Baca Fatihah, baca ayat kursi, baca surah Al-Insyirah. Jangan kuat-kuat. Alam nasyrah. Jangan macam tu. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Lepas tu tiup dekat ubun-ubun tu. Sebab masa tu roh dia kat badan tu tengah merayau. Bila kita tiup benar-benar melekat kat roh tu, bila roh tu balik dekat ubun-ubun tu, masuk balik dalam tubuh badan dia, maka meresap dalam diri dia. Kena buat selalu. Kalau kita tiup, mata dia macam ni, maknanya dah sampai tu. Tapi kalau kita tiup, terbuka mata budak tu, maknanya dia dah tak tahan bau nafas mak dia tu. Mak dia tak gosok gigi. Tiup, mak bau dah. Satu lagi cara, kita basuh beras. Basuh beras ikut arah tawaf, lawan jam. Baca yang sama tadi, selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Insyirah, dan doa, Ya Allah, Kau lembutkanlah hati anakku ini, Syamsul Amri bin Ismail, nama dia, seperti mana Engkau lembutkan beras ini menjadi nasi. Ya Allah, Kau lembutkanlah hati anakku ini, sebut nama dia, seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Untuk anak mak mentua, saya tak pernah cuba. Manalah tahu ada orang perempuan dia nak lembutkan hati suami dia kan. Boleh cuba. Tapi pastikan jangan tertinggal perkataan hati.